Berapa angka dalam akaun bank yang buat tuan-puan rasa selamat untuk hari tua nanti? RM100,000, RM500,000, RM1 juta. Awal tahun 2026 hari tu, Kerajaan Malaysia menggariskan simpanan asas untuk persaraan yang ideal adalah up to RM1.5 juta, di mana simpanan ni untuk menampung kos hidup kita 20 tahun lepas kita bersara. Berita buruknya, kalau tuan-puan ada RM1 juta sekalipun dalam bank, takkan menjamin keselesaan legasi tuan-puan. Kalau tuan-puan sendiri tak faham pesan dan fungsi inflasi tu, cuba bayangkan 20 tahun lepas dengan RM100,000, tuan-puan boleh beli rumah teres secara cash. Hari ni, nak bayar deposit kondo pun semput dengan RM100,000 yang sama. Duit kertas ni dicetak setiap hari dan nilainya makin kecil. Kalau kita simpan tunai semata-mata, anak cucu kita nanti cuma hanya akan warisi angka sahaja, bukan nilai. Sebab itulah pakar kewangan pesan untuk bekukan duit kita tu dalam bentuk emas fizikal. Orang yang simpan 1 kilogram emas 20 tahun lepas, hari ni nilai emas tu dah naik berkali-kali ganda. Kuasa beli diorang pun terpelihara dan terjamin. Inilah cara sebenar kita lock kekayaan keluarga kita. Jangan biarkan duit tuan-puan tidur je dan dimamah inflasi. Bertukar kepada emas public gold, tempat tuan-puan beli emas dan dapat emas fizikal. Jadi bagi tuan-puan yang nak dapatkan emas fizikal berketurunan 999, sama ada secara full payment ataupun nak kumpul grab emas sedikit demi sedikit serendah RM100, boleh rujuk pin video saya di profil ataupun isi sign up form di bio dan saya akan bantu step by step sebaiknya.